Daripada sisa tercipta harapan kita. Kami dari kumpulan World Evolution Sekolah Kebangsaan Dato' Dharma Hussein dengan tagline daripada sisa tercipta harapan. Kami akan mempersembahkan sebuah watak robot yang diinspirasikan daripada Wall-E menggunakan bahan kita semula produk FNN sebagai simbol kreativiti dan kecintaan alam sekitar. Jom kita mulakan! Perjalanan ini bermula dengan sesi perancangan. Kami dibantu oleh guru pembimbing berbincang bersama-sama dan melakar idea yang kreatif. Bahan utama yang digunakan ialah kotak susu FNN Magnolia serta mengenal pasti bahan-bahan dari produk FNN yang sesuai digunakan untuk menghasilkan robot. Inspirasi kami datang daripada robot Wall-E, seekor robot kecil yang tidak pernah berputus asa menjaga bumi. Setelah lakaran siap, kami mengumpulkan bahan utama. Semua bahan dibawa ke tempat pembersihan untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan supaya selamat dan kemas. Kami bersama-sama membersihkan dan mengeringkan kotak susu FNN Magnolia. Kerjasama menjadikan setiap tugasan lebih mudah. Guru pembimbing mengagihkan tugasan mengikut peranan setiap ahli bagi memastikan projek disiapkan dengan teratur dan menepati tempoh yang ditetapkan. Fasa pembinaan bermula. Dengan penuh teliti, setiap komponen diukur oleh ahli kumpulan. Kerjasama yang erat memastikan setiap bahagian disiapkan dengan kemas dan tepat. Paip PVC dipotong mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Dengan bimbingan guru, kerangka robot mula dipasang dengan teliti mengikut lakaran yang telah dirancang. Kami bergotong royong menggunting kotak susu FNN Magnolia serta tin minuman FNN dengan penuh berhati-hati untuk menghasilkan komponen robot yang kemas dan tepat. Sentuhan warna pada setiap potongan kotak menghidupkan karakter robot. Bekas botol disembur cat bagi melengkapkan pembinaan robot. Kerangka robot kini lengkap. Seterusnya, sensor dipasang bagi menghidupkan fungsi dan keupayaan robot. Roda berpusing. Kepingan kotak susu FNN Magnolia dan tin minuman FNN dilekatkan dengan kemas pada badan robot bagi membentuk reka bentuk yang menarik. Cabaran diteruskan apabila murid-murid mula membina tangan robot. Kami dan guru pembimbing menguji sensor bagi memastikan tong sampah automatik berfungsi dengan sempurna. Sentuhan akhir dilakukan bagi memastikan robot kelihatan kemas dan sempurna. Robot menepati spesifikasi yang ditetapkan, iaitu lebar 20 inci dan ketinggian 30 inci. Sensor pengesan objek diuji. Tong sampah automatik berjaya berfungsi seperti yang dirancang. Inilah Wall-E, sebuah reka cipta yang membuktikan bahawa sisa bukanlah pengakhiran tetapi permulaan sebuah harapan. Berasaskan kotak susu FNN Magnolia, botol plastik dan tin minuman FNN, robot ini menggabungkan teknologi, kreativiti dan kelestarian demi membentuk generasi yang lebih perhatian terhadap alam sekitar. Daripada sisa, tercipta harapan. Kami berharap projek ini dapat memberi inspirasi kepada semua untuk mengurangkan sisa dan menghargai alam sekitar. Bersama-sama, kita jadikan bahan buangan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kita 10 hari ini, selamatkan bumi esok. Terima kasih.